atas pada tadha'a alla tudayyi'ahu, bahawa engkau tidak mensia-siakan akan ilmu itu. Hanya kita mesti memberi manfaat ke diri sendiri dan juga ke diri orang lain. Sebab itulah dalam agama kita mengajar masa kita menuntut lagi kena baiki niat kita tu. Kan? Masa kita menuntut ilmu kita kena memperbaiki dah niat. Untuk apa kita belajar ilmu agama? Untuk nak melebih-lebihi? Untuk nak membangga-bangga? Nak memegah-megah? Jangan niat begitu. Hanya lillah. Kerana kita diperwajibkan oleh Allah supaya kita mengetahui, bukan? Fa'lam, tengok Allah perintah. Maka tunaikan kewajipan. Apabila kita pandai dah, suruh ajar pula orang lain. Kan dalam hadis ta'allamul ilma, sungguh-sungguh kamu menuntutkan tahu. Setelah mu tahu, wa'allimuhun nasa, dan kamu ajarlah akan manusia. Itunya untuknya. Tapi kalau niat di hati siap-siap belajar, nak megah, nak pandai, kata dah lah dia lain pula tu. Itulah bagi kata di sini, akan hantarkan ilmu tu pada tempat. Bagaimana pada tempat? Pada mereka yang mengelak ia akan tanggungnya. Yani orang yang ikhlas, dan bahawa wala yudayyi'uhu, pada mereka yang tidak mensia-sia akan ilmu. Manakala aku bagi kepada dia, dia juga membagi kepada yang lain. Yang ambil manfaat ilmu yang kita bagi padanya untuk amal dia, dan dia boleh pula ajar orang lain. Tu wala yudayyi'uhu, tidak mensia-sia. Bagaimana mensia-sia? Bi'adamil amali bih, dengan tidak beramal dengannya, ataupun biwad'ihi fi man la yuhsinu hamlah. Jadi fawadi'ul ilmi fi ghairi ahlihi, maka orang yang menghantarkan ilmu pada bukan ahli ilmu, kamuqallidil khanazir bidduri, seperti orang yang menggantungkan di khinzir. Logat Arab sedap dengar khinzir. Kalau logat kita ni apa? Keji sikit logat kita dah. Babi, tak punya kecil. Tapi Arab khinzir tak dengar. Jamak khanazir, mufrad khinzir pada sebuah Quran. Tapi kalau lurah siam, dia ada satu kelimah bunyi keji, satu kelimah lagi tak keji, dia ada dua. Bahasa siam dia panggil mu, tu babi, tu keji sikit dengar. Tapi satu lagi sukon. Sukon tu bunyi tak keji tu. Ada pun lurah kita satu tu ya dah. Babi ya dah. Ada lagi lurah lain panggil tak ada. Dan sama Melayu panggil babi semua dah. Tak ada lurah lain. Yang lurah sia mu, satu lagi sukon. Tu sedap dengar tu. Kalau Arab tak apa, khinzir. Sedap dengar kan. Nak tukar pun tak boleh. Kalau tukar pun kita tak faham dah. Masya-Allah, biarlah tu begitulah. Dibanding kata kalau orang yang menghantarkan ilmu kepada orang yang tidak layak diberitahu, maka ibaratkan seorang itu menggantungkan tali leher permata di leher babi. Tu ayat tu keji lah. Kerana kita maklumlah babi ni keji, baik dari segi rupa bentuknya dan juga hukumnya kan. Kalau mazhab kita lagi hebat, najasah mughallazah. Walaupun ada sedikit khilaf dari segi bab hukum najis tu. Itu bandingan seperti seorang yang menggantungkan di leher babi bidurri dengan permata, wal yawaqid, dan segala permata yakut. Ini tidak sesuai dengannya. Apa yang hantar tak kena pada tempat.